Siaran media, FAM umum kontrak CEO dan Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan ditamatkan atas persetujuan bersama. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, hari ini mengumumkan bahawa kontrak Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, Pasukan Kebangsaan, Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend, telah ditamatkan melalui persetujuan bersama antara beliau dan FAM, berkuat kuasa pada 1 Jun 2026. Kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan, Peter Klamovski dan dua staf teknikal skuad senior, Matthew Smith serta Seia Imazaki juga ditamatkan atas persetujuan bersama, berkuat kuasa pada 16 Jun 2026. FAM juga ingin memaklumkan bahawa kontrak Ketua Jurulatih Pasukan B23 Kebangsaan, Nafuzi Zain dan Jurulatih Penjaga Gol, Muhammad Yazid Muhammad Yassin turut ditamatkan atas persetujuan bersama, berkuat kuasa pada 15 Jun 2026. FAM menghormati keputusan yang dibuat dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa, komitmen serta sumbangan yang telah dicurahkan mereka sepanjang tempoh perkhidmatan bersama pasukan kebangsaan. Bagi memastikan kelancaran hala tuju dan kesinambungan program pasukan kebangsaan, FAM sedang mengambil langkah-langkah yang sewajarnya berhubung pengisian jawatan-jawatan berkenaan. Sebarang perkembangan lanjut mengenai pasukan kebangsaan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Siaran media ini dikeluarkan pada Khamis, 18 Jun 2026.